Bila kita nak ride tu, apa yang kita kena ada ataupun apa yang kita perlukan lah, persediaan kita. Sebab kita bukannya main langgar je. Bila nak ride ni, first kali mestilah soal keselamatan yang first lah. Dan yang kedua, sekiranya terjadinya masalah di atas jalan, contohnya tayar bocor, rantai putus, contoh apa yang perlu kita kena ada standby untuk sekiranya berlaku macam tu. Okay, first kali kita masuk tadi adalah bahagian gears ataupun orang panggil kelengkapan keselamatan lah, maknanya untuk riding. Contohnya yang first kali paling utama apa? Helmet lah. Kalau rasa motor tu terlalu laju, pakailah yang cover dagu. Orang cakap full face lah, tapi orang cakap paling pun orang cakap apa face yang penuh lah, cengkerang helmet tu penuh, bukannya half lah. Yang paling penting, first paling penting adalah kepala lah yang paling orang cakap kita kena paling berjaga-jaga lah. Okay, kemudian jaket. Kalau orang ride orang cakap bila konvoi ni helmet, jaket. Kemudian jaket biasalah, jaket kulit, tak ada kulit, jaket biasa pun tak apa, janji dapat penuh untuk cover tangan. Kalau ada kemampuan beli yang ada elbow punya ni lah cover. Kemudian glove yang ada cover ni lah, yang ada cover dekat bahagian pukul 5 ni, tak ada yang keras tu, bukannya motocross punya, sebab ada dua side, ada yang akan dapat pakai motocross ataupun riding atas jalan lah. Cari yang keras dekat bahagian sini lah. Kemudian seluar yang bersesuaian, seluar panjang bukan seluar pendek. Kemudian kasut, kasut kalau boleh tutup buku lali lah. Yang ini saya cerita orang cakap kalau berkemampuan, kalau tak paling-paling helmet, ada glove, neck glove, seluar panjang dan kasut pun dah memadai. Orang cakap cukup syarat lah. Bukannya asal boleh pakai helmet steng, tak boleh helmet steng. Saya paling tak suka tengok orang pakai helmet steng. Dia bukannya sebab tak style ke apa, sebab dia sangat bahaya. Umpama macam kalau kita pakai helmet steng tu, umpama macam tak pakai helmet, jatuh tu memang tak ada maaf lah. Okay, kita dah masuk bahagian keselamatan. Kemudian di bahagian kelengkapan motor, apa yang saya sarankan yang wajib ada lah sebenarnya bila kita konvoi ni. Contohnya cacing, orang cakap repair kit untuk tayar. Orang cakap cacing lah, nah kita cacing tu, benda tu simple je. Tapi orang cakap walaupun bukan untuk motor kita boleh bantu orang juga. Paling boleh jadi hero, hero gadis-gadis. Tolong orang, apa dia dapat pahala. Cacing repair kit tu paling penting first. Kemudian yang kedua, panah boleh laras, orang cakap panah hidup lah, panah hidup. Kemudian screwdriver yang universal lah, yang ada leper tu kalau leper tu, dan juga yang bentuk bunga, orang cakap yang bentuk yang cross lah. Yang tu paling basic lah, orang cakap tiga benda lah. Repair kit untuk tayar bocor, panah boleh laras, dan juga screwdriver. Yang tu paling simple sekali. Orang cakap kalau ada tu dah cantik dah. Selebihnya takkanlah kita nak buat satu bundle pula baik kita bertapak sana. Orang cakap paling simple benda tu lah. Cakap kecemasan ada benda tu dah cukup memadai dah untuk saya. Alright, itu saja Papal. Kepada siapa yang nak ride ataupun nak set up motor, boleh datang ke Ahmad Motor Ceras ataupun Waze saja NW Ceras. Alright guys.